Ni saya dah letak kat tu. Benda ni nak suruh larut je. Suruh larut cepat. Satu lagi nak buat buih. Lepas tu buat ais. Ni saya kata buat ais. Abang letak susu. Tadi ya. Abang agak-agak untuk tinggalkan muat untuk masuk ni. Sampai layer dekat abang drop tadi pun okey tak? Okey tu. Masukkan matcha tadi. So drop je habis. Masuk tu tadi. Letak sikit. Okey, problem. Problem ya. Ya betul. Abang drop pasal dia. Okey dah. Okey. Ambil ni pula buat sama yang W tadi. My sauce. Okey dah siap. Macam tu saja. Ini lah antara dua air yang selalu order dengan susah lah sebab dia renyah banyak step. Yang lain tu basic lah. Yang lain tu biasa lah. Basic lah. Macam Spanish latte tadi, kita dah ada kopi dalam ni kan. Kita ambil satu cawan, letak susu. Susu pekat pun sama juga. Susu pekat pun kita boleh layer yang first. Lepas tu kopi tadi kita kacau blend. Ni buat Spanish latte yang panas. Satu. Spanish latte yang panas. Untuk abang. Ni sejuk okey lah satu. Ini bagi abang ambil lah. Abang awal balik minum lah. Kopi. Abang pernah pakai mesin ni? Tak biasa. Ni first time lah? Selalu biasa. Okey, dah belajar kan? Ilmu baru. So abang buka. Buang hampir je dalam. Dia ada bekas dia sampai. Ketuk je. Tutup. Kalau dia tak keluar, tutup ikut sikit. Okey. Tu kain dia. Lak lu kasi bersih. Okey. Dalam ni pula. Okey, kata so abang buat ni apa? Espresso. Ni kita letak. Tu dia punya kat tak nak bagi lebih. Kita kain yang dua cawan. Dua cawan tu maknanya double shot lah, double shot. Sikit tarik, tu kita ketuk sikit kat atas. Kita ketuk. Okey. Kita cabut cap dia ni. Kita letak lagi ni. Yang dia takuk dia. Kita tap. Bagi dia rata lah. Tap abang tengok dia rata tak? Abang tap. Dah. Dia nak senang tap. Yang lebih tu kalau boleh masuk tak rugi kan. Yang mana lebih ni kita boleh Masuk balik. Abang pegang sini baru kita boleh rasa dia Nak bagi rata. dia rata dia tak sini. Dia tak sombong.